Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my Tengah apa tu dan buat apa tu? Mesti tengah cari maklumat dari AI kan? Halo, selamat datang ke vlog kami. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang hangat diperkatakan, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Persoalannya di sini, adakah ia satu ancaman terhadap pekerjaan manusia? Mari kita sama-sama teliti isu ini. Okey, selamat sejahtera semua. Pada masa kini kita dapat lihat semakin banyak pekerjaan yang mula diambil alih oleh mesin dan sistem berasaskan AI. Sebagai contohnya, chatbot kini menggantikan peranan khidmat pelanggan, mesin layan diri digunakan di restoran dan sistem automatik pula menguruskan data dengan lebih mendalam atau lebih efisien. Persoalannya, adakah perkembangan ini membawa kebaikan atau sebaliknya? Hai, saya Fasila. Dari sudut positif AI, sememangnya AI dapat membantu mempercepatkan proses kerja, mengurangkan operasi serta meningkatkan tahap ketepatan atau kecekapan. Sebagai contoh, AI dalam perubatan dapat membantu doktor dalam menganalisis keputusan ujian dengan lebih cepat serta tepat. Seterusnya, sudut positif AI ialah pendidikan lebih terperinci. Sistem AI boleh menyesuaikan pembelajaran mengikut keperluan pelajar. Sebagai contoh, memberi cadangan pembelajaran dan membantu guru untuk memantau kemajuan pelajar dalam pelajaran. Seterusnya, peningkatan keselamatan dan pengetahuan. Dalam peningkatan keselamatan, AI dapat membantu untuk menggunakan sistem pengawasan pintar, sebagai contoh pengecaman wajah dan analisis tingkah laku untuk mencegah jenayah. Namun begitu, kita tidak boleh menafikan bahawa perkembangan teknologi juga membawa beberapa kesan negatif yang dibimbangkan. Salah satu isu utama yang sering dibangkitkan ialah kehilangan pekerjaan dalam kalangan pekerja, terutamanya mereka yang bekerja dalam sektor pekerjaan berulang dan manual. Hal ini berlaku apabila tugas-tugas rutin yang dahulunya dilakukan oleh manusia kini digantikan oleh mesin atau robot atau sistem automatik yang lebih efisien dan menjimatkan kos. Oleh itu, yang paling ketara masalah operator kilang yang digantikan oleh lengan robotik serta pemandu teksi yang terancam dengan kewujudan perkhidmatan e-hailing dan kenderaan pandu sendiri. Fenomena ini bukan sahaja menjejaskan sumber pendapatan golongan terbabit, malah turut menimbulkan perbimbangan terhadap masa hadapan pasangan kerja secara keseluruhan. Cara kita untuk atasi isu ini, kita mestilah menguasai teknologi, tingkatkan kemahiran serta pemikiran kritikal. Contohnya, kita mestilah belajar untuk menggunakan AI dalam mencipta satu kandungan yang kreatif atau menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan inovatif. Kesimpulannya, AI bukanlah musuh manusia, tetapi alat yang boleh dimanfaatkan jika digunakan dengan bijak. Kita haruslah menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Apa pendapat anda? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, subscribe saluran ini. Jumpa anda di lain hari.